Okay, let's go. Okay guys, sama saya lagi Syafiq dari Rumah Motor. Hari ni ada lagi sebiji QJ Motor SRK 250R guys. Okay, motor ni dia siap bagi 249cc, single cylinder, double wash cam, liquid cool. Korang rasa enjin dia power tak? Max power dia pula 27.5 horsepower pada 9,500 RPM. Max torque dia pula 22.5 Nm of torque pada 7,250 RPM. Power tak motor ni? Untuk CC 250, size macam ni, korang yang mana selalu main motor sport bike macam ni, mesti tahu kan motor ni power tak power. Okay, untuk motor ni, kita pergi ke bahagian depan. Kita boleh tengok bahagian depan dia dah siap bagi full LED depan dan juga LED signal. Kita turun kepada bahagian bawah sikit. Dia dah bagi USD fog untuk bahagian depan. So, memang cantik, memang kemas. Dia punya disc brake dia pula saiz 300mm, siap ABS. Keselamatan korang memang terjamin dengan ABS. Saiz tayar depan dia pula 110, 70, 17. Okay, memang selamat, sedap layan corner. Korang yang mana geng-geng layan corner tu, cuba komen sikit, best tak tayar saiz macam ni? Okay, kita pergi ke bahagian meter dia pula. Macam biasa kita boleh tengok bahagian meter dia untuk panas terik, cuaca tengah hari memang jelas. Kita boleh tengok dia punya indikator dekat sini. Dekat sini kita ada jam, dia punya gear, kita punya indikator untuk minyak dan juga temperature. Dekat sini kita punya kilometer dan juga RPM meter kat bawah ni memang cantik, full colouring. Lagi satu dekat tepi ni. Dia dah siap bagi USB port Type A dan juga Type C. So, korang nak charge handphone, tak ada masalah. Korang pakai kabel apa ke, semua boleh charge. Okay, kita pergi ke bahagian kanan. Bahagian kanan, kita boleh nampak dekat sini ada starter ataupun switch on off dia untuk enjin. Dekat bawah kita ada signal, iaitu double signal. So, lagi praktikal, tak perlu nak tolak tepi, tolak kanan. Senang je, tekan untuk on, tekan lagi sekali untuk off. Okay, kita pergi ke bahagian kiri dia pula. Kita boleh tengok dekat bahagian atas ni, dia adalah untuk selection setting. Abang nak setting, nak connect Bluetooth ke apa ke, abang tekan je dekat atas ni. Kita turun kepada bahagian bawah. Ini adalah signal. Siapa yang tak tahu bagi signal tu, dia takkan kenal lah benda ni. Yang selalu bagi, dia akan tahu. Ni adalah untuk signal, kanan dan kiri. Bawah dia ada horn dan juga untuk lampu. Dekat bahagian ni Untuk high beam, kita just tolak je ke depan macam ni. Untuk bagi normal, kita tekan balik. Untuk bypass, klik je. Okay, senang, praktikal. Tak perlu nak tolak tarik. Susah. Macam ni dah praktikal je, senang. Okay, untuk SRK 250R ni guys, dia siap bagi 12.5 liter. So, korang mana bawa motor ni, nak ride jauh ke, pergi mana-mana yang mungkin susah nak dapat stesen minyak, sesuai bawa motor ni. Sebab tank dia besar, 12.5 liter, okay? Senang, korang tak payah nak top up minyak banyak kali. Untuk yang tanya, dia punya seat height dia, tinggi ke bang? Okay, mesin saya tunjuk. Dia punya seat height dia, cuma 780mm je guys. Tinggi saya lebih kurang 166 macam ni, tak ada masalah. Nampak macam jengkit sikit, tapi boleh je nak menampak full. Tak ada masalah pun. Berat dia cuma lebih kurang 162 kilo je. So, memang ringan, tak ada masalah. Okay? Kalau korang yang mana baru belajar bawa motor cutting sport bike ke naked bike, dengan berat 162 kilo ni, memang tak ada masalah sangat lah. Memang senang nak kontrol. Untuk bahagian belakang dia pula, kita boleh tengok kat bawah ni, full LED. Lampu belakang.
Bukan LED lampu belakang je. Signal pun dia bagi LED. Okay. Bahagian bawah kita tengok. Dia bagi adjustable monoshock. So korang nak keraskan ke, korang nak tinggikan ke, tak ada masalah. Korang boleh adjust sendiri je. Okay. Dia punya disc brake belakang 240mm. Untuk belakang dia dah siap bagi ABS sekali. Untuk tayar belakang dia saiz berapa? Saiz tayar belakang dia 140 60 17. Macam biasa saya cakap, tayar macam ni sesuai tak korang nak main corner? Yang mana suka main corner boleh komen dekat bawah sekarang. Okay. Alang-alang tu dah ada depan mata kan? Takkan tak nak belanja bunyi? Saya belanja sikit lah. Sedap tak sedap bunyi dia? Korang komen kat bawah. So, untuk korang yang mana berminat dengan motor ni, korang boleh tekan link description dekat bawah, okay? Nak walk in datang kedai pun boleh tekan je link description dekat bawah untuk contact seller-seller kita orang.